Baginda Nabi SAW pernah buat perbincangan dengan musuh untuk menamatkan peperangan Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peperangan Ahzab berbentuk kepungan. Kepungan itu terlalu lama, hampir kepada sebulan, menyebabkan Nabi SAW mengambil satu tindakan untuk buat perbincangan dengan musuh, iaitu daripada Bani Ghatafan. Baginda Nabi SAW bertemu dengan ketua Bani Ghatafan dan meminta supaya Bani Ghatafan menarik balik tentera mereka di dalam peperangan tersebut. Dan baginda Nabi berjanji untuk memberikan kepada Bani Ghatafan 1/3 daripada hasil Madinah sekiranya Bani Ghatafan setuju untuk menarik balik tentera mereka. Tetapi bersyarat, dengan syarat penduduk Madinah bersetuju atas perjanjian tersebut. Baginda Nabi SAW menyampaikan hasratnya kepada Sa'ad bin Mu'az dan juga Sa'ad bin Ubadah, wakil daripada penduduk Madinah. Jawab Sa'ad bin Mu'az, adakah ianya adalah wahyu ataupun keinginan baginda Nabi SAW ataupun kerana mereka, iaitu kerana penduduk Madinah? Jawab baginda Nabi SAW, wahyu tidak, keinginan baginda Nabi pun tidak, tetapi disebabkan baginda Nabi untuk menyelamatkan penduduk Madinah dan harapannya Puak Ghatafan akan menarik ataupun memecah belahkan kumpulan Ahzab. Jawab Sa'ad bin Mu'az, kami sebelum kami mulia, iaitu memeluk Islam, kami tidak pernah memberikan harta kami untuk mendapatkan perlindungan daripada Bani Ghatafan, kecuali dibeli ataupun kami memberinya secara hadiah. Apabila kami sudah mulia, iaitu memeluk Islam, lebih-lebih lagi kami tidak akan berbuat begitu. Yang mengadili di antara kami hanyalah mata pedang kami. Jawapan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada baginda Nabi menyebabkan baginda Nabi terasa gembira dan terpancar kegembiraan di wajah baginda Nabi SAW. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jemput follow saya. Jika anda minat berkaitan dengan perkongsian sirah ini, kita jumpa lagi pada VTT yang akan datang. Wallahu a'lam.